Orang laki-laki ego, tahu dah silap tapi tak nak mengaku. Begitu juga soalan satu lagi, nak patuh macam mana ustaz pada suami? Kita pun nak syurga, tapi suamilah menyebabkan kami tak taat kepada suami, sebab suami tak ada ilmu tapi nak tunjuk hero. Ada juga orang perempuan protes lagu tu. Memanglah orang laki-laki ni dia jenis skuter ego. Faham tak? Kalau salah tak mau ngaku salah, betul tak? Asal apa? Fitrah laki-laki. Perempuan dia suka dipuji. Kalau kita puji yang tak sepatut pun dia suka juga. Faham tak? Jenis gitu. Orang laki-laki gitulah. Jadi buang sikap ego, dan buang kuasa veto yang ada pada kita. Kita tak faham benda-benda nak lebih-lebih. Isteri kita boleh tengok dah kita baca Fatihah pun macam Mak Saleh baru masuk Islam, faham? Tapi kita nak sembang lebih depan bini kita. Dia kenal. Orang yang paling kenal kita, isteri kita. Orang yang paling kenal isteri kita, suami dia, faham? Kerana isteri kita dengan mak dia tak tidur sebatang, tapi dengan suami dia tidur sebatang satu selimut, faham? Lepas tu banyak tahu rahsia. Jadi orang laki-laki jangan ego lah. Benda tu ada, kawal, jangan bagi lebih. Maknanya kita dengarlah nasihat isteri. Bila isteri kita nasihat, tak salah awak kita tak molek bang, kita dengar. Bila kita dengar, Allah suka orang yang merendah diri. Apa dah kan? Bila kita tak mau dengar, kau mang mau dengar orang puan cakap ada batu, mu dia kata jangan dengar, syaitan dia hasut kita. Dia nak suruh kita takabur. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Allah letak di bawah. Letak bawah. Bila Allah letak bawah, kita tak mati lagi, nama kita bawah dah. Imam Malik meninggal bila? Imam Hanafi tahun 150 Hijrah meninggal dunia. 1400 tahun dah, nama masih orang sebut. Kita dah mati lagi, orang tak sebut dah nama. Kalau mati balik awal terus. Pasal apa dia lebih? Man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang merendah diri, Allah akan. Jadi kita merendah dirilah dengan bini kita, bukan mengalah. Separuh-separuh. Ada benda yang dia tegur, kita dengar. Jangan awak jangan pandang-pandang. Jangan nak ajar aku orang laki-laki, jangan buah gitu. Isteri kita tu orang yang terbaik yang duduk dekat dengan kita, faham? Kita setuju untuk jadikan dia pasangan hidup yang akan makan sepinggan dengan kita, berak selubang dengan kita, maka kita kena mengalah dengan dia, bukan ikut dia. Kalau dia nasihat, kita kalah. Kadang-kadang kita lelaki kuasa betul nak pakai. Awak tak dengar orang ngajar? Orang laki-laki boleh buat everything, you know. Baru makan cikedih 2 rajuk tu cakap orang putih lalu, faham? Jadi tak benar sifat lagu ni. Balik tu mengamuk. Mana awak pergi mana? Mana pula ni, celaka sungguh aku balik ni nak makan nasi. Mana ni? Mak mana mak? Mak mu mana? Ada gini gitu, mengamuk. Bini tak ada. Bini letih dah sapu rumah, masin basuh apa semua, lepak kat luar je dengan jiran sembang-sembang, faham? Balik mengamuk. Ada lelaki gitu, muka tak lawa, kaki mengamuk, faham? Tak usah mengamuk lah bini kita tu, faham? Kita dah setuju dah dengan dia untuk sampai ke syurga nanti, faham? Tak payah tanya balik. Yang kat mana abang balik wah ni senyap ni, kat mana ke mana pula ni? Boleh tahan kira tak? Ni wah aku balik mu tak ada, aku balik mu tak ada, aku nak makan nasi. Nampak? Tak bagus hari tu. Kalau boleh lebih manja lagi, nampak? Tanya, yang abang balik ni, awak mana awak kat mana? Awak kat mana? Lagi seronok bini kita, faham? Jadi janganlah lebih-lebih. Kalau ego, ada sifat sombong, tak usah kata suami kita yang jahil. Kalau ulama besar mana pun ada sombong sebesar zarrah. Allah, Nabi tak kata sekilo. Nampak? Misl zarrah, miskal zarrah. Miskal zarrah ni seumpama butir yang sangat halus. Kalau ada sombong dalam hati, maka tidak dapat masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita.